all. Ramai yang tak tahu dan ramai yang tertanya-tanya, doktor, boleh ke saya ni ada PCOS tapi saya nak pregnant twin? Boleh ke? Saya ada PCOS, saya ada masalah kilang telur, saya ada masalah hormon, umur saya 40. Boleh ke saya pregnant twin? Siapa yang tak tahu? Korang, ini patient saya di Marisa Mediclinic Bukit Beruang, Melaka. Dia berjaya dapat twin baby selepas rawatan dengan saya selama 6 bulan. Okey korang? Time nak period boleh check, boleh, tak ada masalah. So apa yang saya nak tunjukkan di belakang saya ni adalah dia berjaya dapat twin pregnancy selepas 6 bulan rawatan, PCOS dan juga booster subuh dengan saya di Cawangan Bukit Beruang, Melaka. So apa yang bestnya korang? Cuba korang tengok dia punya kandungan ni. Ni yang saya nak share. Kandungan dia ni, kalau korang nak tahu, dia dalam kandungan dah 3 bulan korang. Dah 3 bulan kandungannya. Masa dia datang buat scan ni dalam 2 bulan, 8 minggu dah nampak kantung. Korang nampak tak ada 2 kantung?